Bean Tarts. Semasa pengembaraan mereka, kumpulan Wira terserempak sebuah gunung berapi besar. Kepanasannya terlalu terik hingga mereka tidak boleh menyeberang. Kita tak boleh menyeberang macam ni. Panasnya terlalu terik. Boleh tak kita patah balik dan cari aiskrim? Tapi kalau kita berhenti kat sini, orang di seberang gunung tak akan dapat bantuan kita. Tiba-tiba, angin lembut bertiup dan muncul seorang makhluk yang memperkenalkan dirinya sebagai Puteri Kipas Besi. Saya Puteri Kipas Besi. Saya ada kipas daun palma yang boleh meredakan api. Tapi, ia dirampas oleh raksasa dalam gua itu. Serahkan pada kami. Kami akan tolong ambil balik kipas kamu. Apabila mereka masuk ke gua gelap itu, dengkuran kuat raksasa bergema. Wukong pula mempunyai idea bijak. Saya ada idea. Saya akan kelirukan dia dengan klon saya, babi lapar. Kamu selit masuk dan ambil kipas. Saya dah dapat kipas. Jom kita pergi sebelum dia perasan. Dengan kipas daun palma di tangannya, puteri itu melambai dan api pun hilang. Terima kasih kerana pulangkan kipas saya, Wira-Wira. Sekarang orang lain juga boleh menyeberang dengan selamat. Api sudah padam, kumpulan itu meneruskan perjalanan mereka dengan hati bangga, gembira dan ringan. Menyelesaikan masalah perlukan lebih daripada kekuatan. Ia perlukan akal bijak dan kerjasama. Dan sedikit sihir monyet. Saya masih pilih aiskrim lain kali. Begitulah pengembaraan mereka diteruskan, langkah mereka semakin ringan.